Saya pun. Kejap lagi kena bergambar dengan Racer Girls. Lepas tu interview. Besok pula ada iklan untuk shampoo Forshan. Awak macam mana? Kamera tu baik sangat kan? Betul tak? Macam kereta lah. Racer yang teruk. Maknanya pembukaannya hebat. Memang tak ada. Tapi saya tak boleh dengar. Tak. Kami semua tahu apa yang dah terjadi. Kau dah goyang. Ini biasa antara pelumba. Kali ni perlumbaan ketiga kau. Perasaan teruja untuk berlumba semakin pudar. Kau semakin tertekan dan akhirnya mengganggu fokus kau. Goyang. Sudah semestinya. Nasib baik aku kenal siapa yang boleh tolong. Sudah. Ted, Milo orang yang paling bijak atas kapal ni. Kalau ada orang yang boleh hilangkan goyang, dia orangnya. Okey. Seronok sangat kita dapat tolong antara satu sama lain. Fokus. Kau berjaya. Dia dah pulih.